Sanusi tegaskan PAS sentiasa relevan kerana berteraskan politik Islam. PAS Selangor mula gerakan usaha tingkatkan jumlah pengundi Melayu. Muhammad Sabu maklum lebih 2.6 juta kampit DPT sudah diedarkan di pasaran seluruh negara. Ahli Parlimen Muar luah rasa kecewa selepas prosiding rayuan ditangguhkan sekali lagi. Polis tahan penjawat awam disyaki muat naik komen hina Nabi Muhammad. Dan Ketua Penerangan Gagasan Rakyat tegaskan terpulang kepada SPR untuk tentukan tarikh PRN Sabah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Nextstep News edisi pagi. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Nextstep Malaysia. PAS tetap relevan sepanjang masa. Itu yang ditegaskan Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Maknor bahawa parti itu berteraskan politik Islam dan menjadikan syarak sebagai garis panduan dalam merencana hala tuju parti. Katanya, jika parti itu perlu dijenamakan semula mengikut peredaran zaman atau perubahan politik, ia masih tertakluk kepada ketetapan syarak. Katanya, parti yang berpaksikan Islam akan sentiasa relevan sehingga akhir zaman. Sanusi berkata, mereka yang berasaskan PAS tidak lagi relevan tentunya dipengaruhi dengan anasir-anasir lain. Katanya, PAS akan berperanan sebagaimana pada hari pertama ditubuhkan dan meneruskan perjuangan yang diwariskan daripada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul dalam menggerakkan dakwah dan tarbiyah. Dia berkata demikian ketika ditanya sama ada PAS perlu dijenamakan semula menjelang pemilihan parti akan datang. Dalam perkembangan lain, PAS Selangor dilaporkan mula menggerakkan usaha mereka meningkatkan jumlah pengundi Melayu atas alasan untuk menyeimbangkan demografi politik. Timbalan Pesuruhjaya PAS Selangor Sabirin Marsono menjelaskan ada kawasan Dewan Undangan Negeri dan Parlimen di negeri itu menunjukkan jurang yang ketara di antara pengundi Melayu dan bukan Melayu. Justru katanya, PAS Selangor menganggap langkah menyeimbangkan perbezaan itu penting untuk dilaksanakan. Sabirin mendakwa rakyat Selangor yang telah lama bermastautin di negeri itu dan membayar cukai, bekerja serta menikmati perkhidmatan disediakan kerajaan perlu diberikan ruang dan suara yang jelas dalam menentukan masa depan sendiri. Situasi itu memerlukan kempen kesedaran bagi menggalakkan lebih ramai pengundi Melayu yang telah lama bermastautin di Selangor untuk mendaftar sebagai pemilih dan memastikan mereka menunaikan tanggungjawab ketika pilihan raya akan datang. Katanya, PAS Selangor bertekad akan menggerakkan satu agenda besar bagi meningkatkan kesedaran rakyat Selangor terhadap kepentingan mendaftar sebagai pemilih di tempat mereka bekerja dan membeli rumah agar hak demokratik rakyat Selangor dilindungi dan dihormati. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Muhammad Sabu berkata, lebih 2.6 juta kampit beras putih tempatan sudah diedarkan di pasaran seluruh negara setakat ini. Beliau berkata, pengedaran beras bersubsidi berharga RM26 bagi pak 10 kg itu melibatkan 21,190 premis runcitan termasuk pasar raya dan kedai runcit. Hanya di beberapa kawasan pedalaman didapati bekalan beras putih tempatan belum sampai. Muhammad berkata, seluruh jabatan dan agensi di bawah Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM digerakkan bagi memastikan semua bekalan beras itu sampai kepada sasaran. Katanya, langkah sama dilakukan terhadap pengedar dan pembekal supaya menyegerakan edaran beras ke kawasan-kawasan pedalaman. Ahli Parlimen Muar, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman meluahkan rasa kecewa selepas prosiding rayuan bagi mengetepikan sabitan bersalah serta hukuman atas 4 kesalahan berkaitan dana armada ditangguhkan sekali lagi. Menurutnya, penantian selama 5 tahun bagi mendapatkan keadilan bukanlah satu tempoh yang singkat. Terdahulu, Mahkamah Rayuan menetapkan 17 April depan
sebagai tarikh baharu selepas pihak pendakwa raya dilaporkan kurang sihat. Syed Saddiq berkata, walaupun beliau memahami situasi itu di luar kawalan sesiapa, penangguhan berulang kali memberikan kesan emosi yang mendalam. Beliau menegaskan setiap kali hadir ke mahkamah, harapannya hanya satu, iaitu agar keadilan dapat ditegakkan. Bagaimanapun, Syed Saddiq tetap menghormati keputusan mahkamah dan percaya kepada sistem kehakiman negara. Menurutnya, sejak kes itu bermula pada tahun 2020, beliau tidak pernah meminta sebarang penangguhan. Polis menahan seorang penjawat awam yang disyaki memuat naik komen menghina Nabi Muhammad SAW di laman sosial Facebook baru-baru ini. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Husin berkata, tangkapan dibuat selepas polis menerima laporan daripada seorang lelaki berusia 35 tahun Selasa lepas. Beliau berkata, lelaki itu bersama dua lagi pengguna disyaki memuat naik komen yang menghina Nabi Muhammad SAW pada hantaran berita berkaitan Malaysia mengutuk keras kezaliman terhadap 8 petugas kemanusiaan MAPIM yang maut dalam serangan udara di Gaza pada Sabtu lepas. Razaruddin berkata, lelaki berumur 29 tahun yang bekerja sebagai pegawai farmasi itu kini direman 2 hari hingga esok bagi membantu siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 298A Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Beliau berkata, polis memandang serius perbuatan menghina mana-mana agama di negara ini kerana ia boleh menjejaskan keharmonian dan ketenteraman awam. Ketua Penerangan Parti Gagasan Rakyat Sabah Gagasan Rakyat Nizam Abu Bakar Titingan memberitahu terpulang kepada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR untuk menentukan tarikh PRN selepas DUN Sabah dibubarkan. Menurut beliau, SPR mempunyai tempoh yang panjang iaitu 60 hari bagi menentukan tarikh selepas DUN Sabah dibubarkan dan gesaan terhadap Ketua Menteri Haji Jinor untuk mengumumkan pembubaran DUN lebih awal tidak sepatutnya dibangkitkan. Pada pandangan pribadinya, perkara itu sebenarnya tidak berbangkit kerana semua sedia maklum bahawa apabila pengumuman dibuat, SPR mempunyai 60 hari untuk menentukan bila tarikh sesuai mengadakan pilihan raya. Itu supaya perkara-perkara yang dibangkitkan oleh Jawatankuasa Gabungan Pilihan Raya Bersih dan Adil Bersih berkaitan pengundi perlu masa untuk pulang mengundi dan sebagainya tidak sepatutnya berbangkit. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Sabah itu berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai desakan bersih supaya HJG mengumumkan tarikh rasmi PRN Sabah lebih awal bagi memastikan pengundi Sabah yang berada di luar negeri untuk bekerja atau belajar dapat membuat persiapan merancang perjalanan pulang demi menunaikan hak masing-masing. Jelas beliau lagi, keputusan untuk membubarkan Dewan adalah hak prerogatif kerajaan sedia ada dan Ketua Menteri mempunyai kuasa tersebut. Sekian untuk edisi pagi ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstab News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstab Malaysia dan subscribe YouTube Netstab TV. Netstab Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.